Mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN AEC ke-25 pada Ahad menggariskan 4 agenda utama untuk meningkatkan integrasi ekonomi serantau dan daya tahan ASEAN. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ASEAN mesti mengamalkan strategi berani dan berpandangan ke hadapan dalam menghadapi ketidaktentuan global. The media, ladies and gentlemen, to break away from a business as usual approach, we need to adopt a bolder, a more agile, a more forward-looking strategies. We need to safeguard and advance ASEAN's socio-economic interests. We reaffirm that ASEAN's centrality, non-alignment, neutrality and unity remain the bedrock of our resilience and success. So this region's diversity, collective economic strength, political stability and shared commitment serve as foundational building blocks to successfully navigate current and future challenges. Agenda pertama ialah persiapan Law PDR 2024 Priority Economic Deliverables termasuk penggunaan Pelan Hala Tuju Serantau mengenai standard perdagangan dan menyokong agenda ekonomi digital ASEAN. Kedua ialah peningkatan dua perdagangan utama, kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dan perjanjian perdagangan barangan ASEAN. Kedua-duanya dijadualkan ditandatangani pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 pada Oktober. Ketiga ialah pemuktamadan perjanjian grid kuasa ASEAN dijangka ditandatangani pada Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN pada Oktober. Keempat, memfokuskan kepada kemajuan Pelan Tindakan AEC 2025 yang berada di fasa terakhir dan telah mencapai kadar pelaksanaan 97%. Ini akan membentuk asas bagi Pelan Strategik AEC 2026-2030 yang akan dilancarkan akhir tahun ini.